Good morning YouTube. Selamat pagi. Kali vanakkam. Hari ini 23 hari bulan 6 2026. Hari ini setelah beberapa bulan saya akan keluar ride lah bersama rakan-rakan sekerja. Hari ini kami dari Melaka akan pergi ke Batu Pahat untuk makan kari kambing 40 hari. Kari kambing 40 hari. Okay. So, jom, let's go. Untuk sekian lama, saya sekarang sudah ada bosan sikit lah naik motor besar, Vistrom 1050. So hari ni saya naik motor Kapcai je lah. Lagipun kawan-kawan saya semua pakai motor moped dengan skuter. So tak kena lah kalau saya bawa motor besar. So that's why hari ni saya bawa RS saya. Motor ni motor pergi kerja, tapi kalau nak pergi long distance pun boleh. Saya dah ubah seat dia jadi comfort seat. So okey lah, tak ada hal. Okey, jom, let's go. Okey guys, kita dah sampai ke Petronas MITC. Okey, depan Petronas MITC. Kita full tank motor, lepas tu kita jalan. Alright. Mana bikin budak-budak ni? Tak nampak pun. Pergi lane motor lah. Okey, dah lama sampai. Oh, kecil keluar ride smart Ray-Ban lagi siut. Mana nak cap ni yang bagi dah awak. Bawa bini Macam boleh tekan. Motor baru lagi. Hari ni tekan. Dia nak buang geram. Okay guys, so sekarang kita nak bergerak ke first R&R. Mana tu? Pagoh. Kita nak pergi Pagoh. Okay, so jom, let's go. Ni geng-geng yang pergi ride hari ni. Jom, hari ni ada 6 motor ride ke Batu Pahat. Antara Batu Pahat dengan Yompeng lah, kedai makan tu. Okay, so jom, let's go. Depan saya ni motor baru keluar, belum lagi 1000 km. Dah ajak kita orang pergi ride. Okay, let's go.
bunyi kuat, jalan panjang jom ride. Mana next stage, baru-baru tak berhenti. Dari gunung sampai laut, jiwa jadi free. Big bike, small bike, tak kisah bro, asal kita ride, semua jalan kita go. Mana next stage, kita kejar horizon. Setiap kilometer satu memori on. Angin muka, hati rasa hidup. Atas dua roda, semua jadi cukup. Start pagi-pagi, kabus masih ada. Naik utara, ride sampai nan sana. Chiang Mai City vibe, steady jalan. My Hong Kong corner, buat aku layan. Seleko tajam, adrenalin naik. Setiap ride buat jiwa jadi baik. Tak kisah motor besar atau kecil, janji kita riding itu dah legit. Mana next stage, baru-baru tak berhenti. Dari gunung sampai laut, jiwa jadi free. Big bike, small bike, tak kisah bro, asal kita ride, semua jalan kita go. Mana next stage, kita kejar horizon. Setiap kilometer satu memori on. Angin muka, hati rasa hidup. Atas dua roda, semua jadi cukup. Masuk umfang, jungle ride padu. Off-road sikit tapi hati tak ragu. Debu atas tayar tapi senyum lebar. Setiap perjalanan buat aku sabar. Kamera rolling, semua aku share. Ini bukan ride biasa, ini lifestyle rare. Dari jalan kampung sampai highway, semua rider sama no matter the way. Dua roda gerak, dunia jadi luas. Setiap jalan baru hati jadi puas. Bila engine hidup semua hilang. Atas motor jiwa jadi tenang. Koh Samui pantai angin kuat. Kanchanaburi penuh sejarah hebat. Phuket malam lampu terang. Krabi view buat hati tenang. Gunung laut semua aku reda. Setiap ride buat hidup lebih indah. Dari Thailand sampai mana aku pergi. Pada next stage tetap dalam hati. Pada next stage baru-baru tak berhenti. Dari gunung sampai laut jiwa jadi free. Big bike, small bike, tak kisah bro, asal kita ride, semua jalan kita go. Pada next stage kita kejar horizon. Setiap kilometer satu memori on. Angin muka, hati rasa hidup. Atas dua roda, semua jadi tago. Pada next stage baru-baru tak berhenti. Dari gunung sampai laut jiwa jadi free. Big bike, small bike, tak kisah bro, asal kita ride, semua jalan kita go. Pada next stage kita kejar horizon. Setiap kilometer satu memori on. Angin muka, hati rasa hidup. Atas dua roda, semua jadi cukup. Pada next stage baru-baru tak berhenti. Dari gunung sampai laut jadi cukup. Big bike, small bike, tak kisah bro, asal kita ride, semua jalan kita go. Helmet turun, engine hidup. Camera rolling. Okey, sekarang kita berada di Arena Pago. Let's ride, jet ride. Arena Pago. Ni Harid dengan isteri dia. Okey, baru keluar motor ni sebulan lebih. Ni brother kita. Bro, nama apa? Okey, baik. Bro, nama apa? Atik, okey. Kenal ni diorang, cuma nama tak tahu. Ni Zul. Ni pun motor baru. Baru sebulan lebih keluar. Ni Mileage baru 600 lebih ya? Ah? Mileage baru 600 lebih. Apa? Ini lagi baru. Ni lagi baru. Dah berapa mileage? 200. Wah, ni motor keluar tak sampai 2 minggu. Ada? Tak sampai. Ni brother kita. Naik kereta datang. Ni. Datang makan kari kambing. Okay. Baik. So, jom. Let's go. Okay guys. Kita dah nak gerak ni. Okay. Kita ambil break kat sini selama 15 minit macam ni. So lagi nak sampai ke restoran kari kambing 40 hari. Ada lagi 40 km perjalanan. Okay. So let's go. Jom. Tadi seronok juga naik motor. Ramai-ramai naik motor kecil kan. Motor kecil ke motor besar ke, janji kita seronok. Okay. Kalau solo ni ada boring lah. Kalau ramai-ramai ni memang best. Okay. So jom, let's go.
Okay guys, kita dah sampai ke Tol Domping, Domping Selatan. Adalah jauh sangat dari Melaka, boleh tahan lah. Tak jauh, tak jauh. Mana 3 orang lagi? Tak nampak pun. Oh, ada kat sana. Berhenti depan lah, berhenti depan. Tunggu dia orang. Ada kat belakang tu. Masa sekarang 10.12 pagi. 10.12 pagi. Saya rasa lagi 15-20 minit boleh sampai lah ke Kari Kambing 40 hari. Jalan-jalan. Tak dah berapa tahun lah tak datang Yomping. Dah lama sangat tak mari Yomping. Rasa macam awal sangat sampai baru pukul 10.20. Oh, awal sangat ni. Ding dong pukul 10.40 sampai ke restoran. Oh, tu dah kira brunch dah. Breakfast plus lunch. Awal sangat ni. Kalau makan awal sangat pukul 3, pukul 4 dah lapar balik. Ya, ni kawan-kawan kita yang bawa motor ni semua bagus lah. Memang bagus. Tak ada yang slow, tak ada yang terlalu laju. Adalah 1-2 dia lepas geram. Sebab motor bikin kan, dia lepas geram kejap, lepas tu dia sambung balik, dia join balik konvoi. Sebenarnya seronok juga naik ikut konvoi motor kapsai. Tak laju, boleh tengok banyak benda, buat slow kan. Okey lah macam ni. Lain kali boleh fikirkan ke Thailand naik moped. Okey guys, kita dah sampai Kari Kambing 40 hari. Early lunch. Ni nanti nak panggil dia orang susun cantik-cantik sikit. Tak apalah, biar je lah. Kari Kambing 40 hari. Baru pukul 10.25. Jom. Geng, kita dah sampai ke Kari Kambing 40 hari. Ni kali kedua lah saya sampai ke sini. Masa sekarang pukul 10.40 pagi. Kita ambil early lunch. Brunch lah, kira brunch. Walaupun saya dah bersarapan. Ada 2 orang member naik kereta, yang lain semua naik motor. 1, 2, 3, 4, 6 motor, 6 biji motor. Ni yang motor-motor dari Melaka lah. Baik. So, jom kita pergi tengok apa menu ada kat sini.
Baik. Wah, ini tengok ramai ni bikers. Dah sampai sini. Saya lupa lah bawa stiker. Alright. Jom pergi tengok. Let's go. Ni ada jual kerupuk kat sini. Biskut, kerupuk. Okay. Ada jual juga jeruk-jeruk, buah-buahan tapi dalam peti ais lah. Ini semua menu yang jual dekat sini. Menu yang jual kat sini lah. Okey geng, semua dah beli makanan. Okey. Nasi Arab kambing. Ni saya punya ni lah. Okey. Makan dulu. Oh, dah siap tapau untuk bini. Dah tapau. Beli jiwa lah ni. Beli jiwa lah. Bukan jiwa, itu orang motor. Itu orang motor. Apa? Itu dah malam tadi bang, itu yang boleh naik motor tu. Motor tak boleh pergi pula ni dekat kita. Jiwa esok. Pakai sport boleh lah. Kau tak cakap, aku tak bawa lah. Ada. Tapi tak jauh lah dari Melaka datang sini. Tak jauh pun. Tak jauh, sejam lebih Sejam lebih je. Sejam lebih tambah saya sejam, 2 jam lebih bang. Kata Melaka tu. Aku bawa E5 je. Saya punya motor 125 je boleh dapat. Pasal box lah. Bukan box. Tak koyak. Tengoklah orang. Dah berapa kilo. Paling laju tadi 200. Betul. 120, 130 okey lah kalau jalan. Kalau maintain 120 sekejap 120. Saya rasa 13 boleh kot. Boleh. Cuma kau belum first service lagi. Minggu ni lah, minggu ni lah jalan. Pani pergi mana? Di Muar, Tanjung Mas. Tanjung Mas, buat apa ke sana? Cik minum-minum abang, cendol je. Okay. Bukan cari durian ke? Durian masing-masing. Kau nak ke durian? Tak adalah. Tak ada mood dah. Minum-minum okey kot. Boleh. Okey. Tak, aku tak ikut minum lah. Minum cendol tu juga Alamak, esok cuti. Tak nak balik ambil kereta bang. Nak ambil durian. Cik, Tidak jumpa empat. makan okey tak biryani? Okey. Okey. Sedap. Ada manis-manis sikit. Okey tu dah. Kita tu simpan empat. Okey geng, kita dah selesai makan. Okey, makanan sedap lah, memang sedap. Cuma ada manis sikit dia punya makanan. Okey, jalan. Jalan. Ada manis sikit lah. Tadi saya order nasi Arab kambing 100 plus, and then papadom. Dia punya kambing banyak guys. Memang sangat banyak. Besar-besar pula tu. Memang boleh datang makan lah. Saya boleh recommend lah.
Walaupun saya suka yang pedas sikit, biryani ataupun biryani batu pak style gam lah. Ni pun gam juga, cuma dia ada manis sikit lah, but nice. Memang sedap lah makan. Ok, puas hati. Ok, so jom, let's go. Next, member cakap pergi Tanjung Emas dekat Muar. Kita pergi lepak dekat sana lah. Pergi sana minum-minum, lepas tu baru balik Melaka. Ok, so jom, let's go. Ok, masa sekarang 11.43. Okey lah, saya rasa boleh sampai Muar pukul 1.30 kot. Alright, jom. Okay guys, kita dekat Yongping lagi. Yongping nak tuan minyak. Tinggal lagi setengah tank je. Lebih baik kita tuan minyak lah. Nanti motor skuter ni semua tank besar-besar. Baik saya tuan minyak kat sini. Okay, jom. Akak ni okay. Alright. Okay, kena RM6 lebih, 3 liter je. Saya punya full tank 5.5 liter, so 3.1 liter. Okay lah tu. Okay, jom, let's go. Okay, mari, let's go. Kalau dengar lagu dari streaming inilah masalah dia. Kadang-kadang ada line, so tak syok Okay, di depan sikit dah.
Okey geng, sekarang kita berada di Parit Sulong. Masa sekarang 12.20 tengah hari. Saya tak pastilah berapa lama lagi nak sampai ke Muar, sebab saya tak pasang telefon. Saya hari ini ikut orang je, tak ada lead apa semua. So okey, dah lama dah tak ikut orang. Biasa saya yang kena lead. Hari ini kita ikut orang pula. Okey, semua dah lepas lah traffic light. Okey lah, boleh lah, kita boleh jalan. Oh, masih kenyang lah. Sangat-sangat kenyang. Kalau tidur kan best. Kalau tidur ni best ni. Lagi-lagi hari ni hari cuti. Esok kena masuk kerja. Taklah, bukan selalu kan. Kita dah berpuluh tahun dah tak lalu jalan ni. Berpuluh atau berbelas-belas tahun dah tak lalu jalan ni. Dulu masa saya kecil, memang selalu kena gunakan jalan ni lah, sampai darjah 4 ke darjah 5. Sebab masa tu plus highway sampai Pagoh sahaja, dari utara sampai Pagoh. So dari Pagoh kalau nak pergi Kluang atau Johor Bahru, kena guna jalan ni lah. Okay. Kalau time-time tahun baru Cina tahun baru Cina atau hari raya, memang dekat akhir tahun tu memang jam, sangat jam. Sekarang dah okey lah, dah ada highway kan. Sekarang highway pun boleh jam. Okey. Okey, break kejap. Saya rasa semua bontot dah berpetak ni. Okey, take 5 lah, take 5 kat sini. Okey, relax kejap. Okey, dah take 5 kat sini. Take 5 je, tapi dekat 15 minit jugalah kita break. So lagi 16 km ke Tanjung Mas. Kita nak pergi makan cendol. Okey, nak pergi makan cendol. Ni diorang kereta ni ikut kita, sebab diorang tak ada motor, dia ikut kita naik kereta. Okey, so jom, let's go. Ada kawan bini saya, dia sakit kepala. Saya rasa dia first time kot naik motor jauh-jauh. Lagipun sekarang kan panas terik. So okey lah, kita berhenti tadi kejap. Alright, jom, let's go. Lagi 16 km saja ke Muar. Ingat jauh lagi. Tak berapa jauh lah dari Yong Ping ke Muar. Kat Yong Ping kita sampai lebih kurang 11.35. Ni sekarang dah nak pukul 1 lah. Dalam 1 jam setengah lah ke Muar. Mungkin tak sampai kot 1 jam setengah. Okay. We are now in Muar. Let's go. Okay, motor depan saya ni dia nak balik, sebab petang ni dia ada hal. So dia balik dululah. Yang lain semua kita akan pergi ke Tanjung Mas.
Nanti tengok member cakap nak makan cendol. Tengok apa yang ada selain cendol kat sana. Okay, alright. Ni ada 2 Avitan Nova 200, 1 ADV 160 namanya motor RS 150, Waisuku dengan LC 135. Sepatutnya ada satu NVX follow, tapi dia naik kereta pula ikut member yang tak ada motor. Okay, sekarang kita dah ada dekat Muar. Saya rasa lagi 3-4 km je kot ke Tanjung Emas. Okay, so jom, let's go. Tengok ni guys, tengok. Oh, terbakar. Tak bila berlaku ni. Kesian. Habis bisnes tempat ni. Itulah kedai lama kot. Tak siapa boleh terbakar. Okay guys, sudah mau dekat Tanjung Emas. Tak mana satu tempat dia nak pergi makan cendol ni. Biasa saya memang selalu datang Muar. Kita setiap hari Khamis kita ada buat ride malam untuk besar lah. Memang kita ada datang makan dekat Muar. Ni kadang-kadang je lah datang siang ke Muar macam hari ni. Tapi memang sangat jarang. Okay, walaupun Muar ni dekat dengan Melaka tapi saya jarang datang kecuali ada plan nak makan. Okay, welcome to Tanjung Emas. Tutup alamak tak apa, cari kedai lain lah. Relax sini kejap. Tak tahu mana kawan dia. Bro, mana kawan kau? Mana kawan kau? Let's go. Nanti baru makan cendol ke apa. Cendol atau apa-apa Okay, kita makan cendol dulu, cendol. Okay. Apa order? Sahur. Ada apa? Asal tiba-tiba hilang? Betul, wiring. Apa kena? Kena apa kamu tu? Dia ada dua. Dia api je dia biar. Api. Oh. Putus-putus. Tak, kita tunggu kat sana lama dah. Okay, ni yang saya order. Biar kacap. Ini yang saya order. Cendol biasa je. Tak ada mood dah nak makan durian. Okay, makan dulu. Makan. Okay geng, habis dah makan cendol. Dan ini sedap juga makan cendol. Sekejap. Sekejap lagi saya share kat mana kedai ni. Okay. Cendol CDR nama kedai ni. Cendol CDR. Okay. So kita dah beli makan. Sekarang balik Melaka. Memang sedap. Saya makan cendol biasa je, tapi sedap, puas hati. Puas hati. Okay.
Dah pukul 2.20 petang. Saya anggar pukul 3.30 baru akan sampai rumah lah. Okay. So jom kita balik dulu. Kawan yang bawa ADV 150, dia ada hal sikit. So dia nak pergi tempat lain lah. Yang lain kami semua balik dulu lah. Okay. So kita ciao dulu, ciao. Lepas ni tak ada stop mana-mana, terus jalan je. Sebab 1 jam lebih je ke Melaka. Alright. Oh, tadi kedai cendol tu boleh recommend lah. Memang boleh pergi. Memang boleh pergi. Macam-macam jenis cendol ada. Cendol, walaupun saya ambil cendol biasa, tapi tetap sedap. Memang sedap makan. Okay, saya tak ambil kacang sebab saya tak suka makan kacang. So tu pasal saya ambil cendol biasa je lah. Alright. Oh, ni lorong peniaga Cina. Okay. Dalam TikTok bahasa Cina memang lorong ni famous lah. Macam-macam jenis makanan diorang ada. Okay, geng. Kita dah sampai Melaka. Sekarang kita berada di Semabuk lah. Okay, geng semua sudah balik rumah masing-masing. Sudah pecah-pecah jalan lah. Okay, saya ada urusan kat bank. So lepas siap urusan dekat bank tu, saya akan terus balik. Okay, nanti kita jumpa lagi. Alright.